Isteri kata, ya Allah, itu suami saya hidup sebagai isteri dia. Ya Allah, dulu saya pakai baju ketat, ribuan orang tengok, dia tak tegur, wahai Allah. Suami saya tak pernah tegur saya pakai seluar jin ketat, ribuan orang tengok, wahai Allah. Saya nak tuntut hari ni. Berapa tahun keluar rumah tak tutup aurat? 40 tahun tutup, tapi t-shirt dekat ni. Ya Allah, dia suami saya, dia tak ajar agama kepada saya nak tuntut pada dia hari ni. Allah bagi tak? Bagi. Apa Allah buat? Ambil pahala suami tadi, letak ke isteri. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau macam tu, habislah ustaz. Baru seorang minta, memang pun Nabi sebut bahawa akan habis pahala itu. Bila habis, malaikat kata, wahai Allah, pahala dia dah habis. Baru isteri minta, belum lagi anak, belum lagi jiran, belum lagi kawan, belum lagi saudara mara, belum adik-beradik. Bilangan mereka ribuan. Lalu bila pahala dia dah habis, Allah pun arahkan, ambil dosa orang yang minta tu, letak dekat dia. Kumpul dosa pula. Tidak ada kasih sayang di padang mahsyar.